untuk atasi cabaran hidup akan menjadi lebih baik. Budaya dan nilai hidup menjadi faktor yang amat penting dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki nilai hidup yang baik, maka akan lebih mudahlah kita berjaya dalam kehidupan kita. Kita boleh selesaikan melalui saluran yang betul. Saluran ditentukan oleh perlembagaan parti dalam pengertian yang lebih langsung. Jika sekalipun pada satu masa kelak baton kepimpinan ini akan saya serahkan pada orang lain, dalam bahasa Inggeris, to me, I can't just abandon our cause. Tak dah, tengok dalam laut mahfuz. 60, tulis 60. 70, tulis 70. Hak nu, dia tulis 100 lebih. Mudah-mudahan panjang umur dia. Tahu tak? Saya tak tahu. Kita lebih kurang 60 sampai 70. Jadi semua sudah tengok video yang saya paparkan sebentar tadi. Berikut ialah merupakan antara contoh-contoh video pengucapan awam yang berkesan dan maklumat-maklumat yang disampaikan adalah jelas dan teliti. Okey. Jadi hari ini kita akan membedah antara ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan. Dan sebelum saya mulakan pembentangan saya pada hari ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu pengucapan awam. Jadi sama-sama mari kita saksikan. Okey, apa itu pengucapan awam? Pengucapan awam ialah proses menyampaikan maklumat, idea, hujah ataupun mesej secara lisan kepada khalayak ramai ataupun kita panggil pendengar ataupun kita panggil audiens. Jadi tujuan pengucapan awam ni adalah untuk memberikan maklumat, menyampaikan hujah, memberikan pendapat, menghibur ataupun memujuk pendengar iaitu audiens. Okey. Apakah maksud memujuk? Okey. Kalau kita boleh lihat semasa musim-musim politik ataupun musim-musim mengundi, ramai tokoh-tokoh politik akan memberikan pengucapan awam. Untuk apa? Untuk memujuk para pendengar supaya para pendengar ni dapat dipujuk untuk mengundi mereka yang memberi pengucapan awam ini. Jadi contohnya terbaik katanya kita panggil pengucapan memujuk ni adalah untuk menarik minat. Macam itulah lebih kurang. Terdapat beberapa faktor luar yang mempengaruhi pengucapan awam yang berkesan. Antara contohnya adalah kita dapat lihat pengalaman dan pengetahuan seseorang. Jadi pengalaman dan pengetahuan ini memberi impak yang besar kepada seseorang pengucapan awam. Seseorang pengucap. Kerana tanpa pengalaman yang kukuh, tanpa pengalaman iaitu apa yang mereka lalui semasa berucap di depan orang ramai, apa latihan yang mereka lakukan, mereka tak akan dapat berucap dengan lebih baik, dengan lebih jelas. Jadi pengetahuan juga memberikan peranan kerana apabila mereka ingin berucap di hadapan audiens, mereka mestilah mempunyai pengetahuan yang luas. Tak semestinya mereka bercakap itu berdasarkan maklumat yang diterima saja, tapi mereka perlulah mendalami topik-topik yang ingin dibahaskan, yang ingin diberikan ataupun topik-topik yang ingin disampaikan kepada khalayak ramai. Seterusnya, kita dapat lihat seseorang berucap dengan lebih jelas apabila mereka menjalani latihan yang kerap. Kita dapat lihat pada mulanya mereka tergagap-gagap mungkin ataupun mereka tersasul. Tapi dengan latihan yang mencukupi, mereka bercakap dengan jelas dan tanpa tergagap-gagap. Jadi jika anda ingin tahu, terdapat 4 jenis ucapan, iaitu yang pertama, ucapan spontan ataupun kita panggil impromptu speech. Impromptu speech ni apa? Ucapan-ucapan spontan yang dilakukan. Sebagai contoh, saya dapat menang hadiah dan saya dipanggil untuk berucap.
Jadi saya akan melakukan ucapan secara spontan lah dengan memberikan kata-kata haluan dan berucap sajalah. Okey, seterusnya ucapan berdasarkan teks. Ucapan berdasarkan teks ni adalah ucapan yang memerlukan skrip ataupun kita panggil, yang biasa kita lihat adalah di majlis-majlis rasmi, iaitu majlis perhimpunan. Mereka berucap di depan tetapi menggunakan satu teks yang telah diberikan ataupun teks itu telah ditulis dan disiapkan. Okey, seterusnya ucapan yang dihafal. Ucapan yang dihafal ni ialah ucapan yang diberikan dalam contoh-contohnya pertandingan pidato, pertandingan syarahan, iaitu mereka menghafal terlebih dahulu ucapan dan apabila masanya untuk mereka berucap telah tiba, mereka akan berucap tanpa melihat teks ataupun mereka berucap dengan apa yang mereka ingat. Dan terakhir sekali ialah ucapan extemporaneous. Apa itu ucapan extemporaneous? Ucapan extemporaneous adalah ucapan yang dibuat seolah-olah impromptu speech, tetapi isi kandungan dan susunannya jauh lebih baik. Mereka berucap tanpa persediaan, tapi mereka berucap berdasarkan nota-nota mereka sendiri, iaitu mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri. Tidak terlalu formal lah orang kata kan. Jadi mereka mengambil sedikit apa orang kata kunci. Baiklah, mari kita masuk kepada tajuk utama kita, iaitu ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan sebagai seorang guru. Okey. Ciri-ciri yang pertama ialah kita merupakan seorang guru, iaitu ataupun kita panggil kita ni adalah penyampai. Jadi kita mestilah menjadi penyampai yang berpengetahuan. Sebab apa? Kerana kita mestilah menyampaikan maklumat ataupun mesej kepada para pelajar kita dengan jelas. Kita juga mesti bersedia menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh murid-murid. Dan sebagai penyampai yang jelas, kita mestilah mengetahui isi kandungan pelajaran sebelum kita menyampaikan kepada para pelajar kita. Supaya kita ni tidaklah asal boleh je memberikan maklumat ataupun mesej kepada para pelajar. Dan kita dapat menjawab soalan yang diberikan dengan lebih tepat dan tidak menimbulkan sebarang kemuskilan kepada para pelajar kita. Ciri-ciri yang kedua pula ialah audiens dan ataupun khalayak. Okey. Di sekolah, audiens kita ialah para pelajar sendiri. Jadi, kita mestilah memahami para pelajar kita, memahami latar belakang para pelajar kita, dan juga kita mestilah memahami apakah kaedah pembelajaran yang digunakan oleh mereka. Kerana setiap pelajar mempunyai kaedah pembelajaran yang berbeza. Okay, sebagai contoh, saya menggunakan kaedah pembelajaran kinestetik, iaitu saya suka bekerja secara berkumpulan. Okay. Mungkin saya suka kinestetik, tapi kawan-kawan dan rakan-rakan saya menggunakan kaedah pembelajaran yang lain. Jadi, kita sebagai guru, kita mestilah memahami setiap pelajar punya kaedah pembelajaran. Dan juga, kita mesti memahami apa yang dikehendaki oleh audiens kita, iaitu para pelajar. Adakah mereka memahami isi kandungan yang disampaikan oleh kita? Adakah mereka memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh kita? Kita mestilah cakna dengan para pelajar kita sendiri. Baiklah, ciri-ciri yang seterusnya ialah medium penyampaian. Okey. Medium penyampaian ni adalah bagaimana kita sebagai cikgu kita dapat menyampaikan mesej dengan jelas. Jadi dengan murid-murid kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang dapat difahami oleh murid-murid. Jadi kita menyampaikan mesej tidaklah berlapis ataupun kita menyampaikan mesej secara terus. Kita sebagai guru mestilah menguasai kemahiran berkomunikasi dengan pelajar. Mungkin ada sebilangan guru yang jarang berkomunikasi dengan anak-anak ataupun dengan para pelajar. Jadi mereka harus ataupun mestilah wajiblah menguasai kemahiran tersebut supaya mereka ini dapat menyampaikan mesej kepada para pelajar dengan jelas dan tersusun. Tidak terbelit-belit lah. Jadi sebagai guru, guru mestilah menguasai
apa itu medium penyampaian supaya mesej yang diberikan jelas. Para pelajar juga tidaklah terlalu rumit untuk memikirkan apakah yang disampaikan oleh guru ini. Jadi ciri-ciri yang terakhir pula ialah maklum balas. Jadi kita sebagai guru, apabila telah habis kelas, kita mestilah menggalakkan sesi soal jawab kepada murid-murid supaya respon yang mereka berikan ni akan dapat menambah baik lagi kaedah pembelajaran kita. Dan juga respon mereka penting untuk kita mengetahui adakah kandungan dan isi pelajaran yang kita berikan kepada mereka faham atau tidak. Jadi kita mestilah menggalakkan sesi soal jawab. Maksudnya bila ada soal jawab ni, kita dapat tahu sama ada murid itu faham ataupun murid itu jelas maklumat yang disampaikan oleh kita. Dan murid dapat memahami isi kandungan dengan lebih dalam. Akhir kata dari saya ialah pengucapan awam yang berkesan sebagai seorang guru memerlukan penguasaan ilmu yang tinggi, pemahaman terhadap murid-murid, penyampaian mesej yang jelas, penggunaan medium yang sesuai dan penerimaan maklum balas yang berkesan. Sekian, terima kasih. Pengucapan awam anda tidak akan bermakna jika ia tidak diselang-selikan dengan nada-nada suara. Ada nada suara yang menunjukkan anda gembira. Ada nada suara yang menunjukkan dia sangat lucu. Ada nada suara yang menunjukkan dia sangat serius. Dan ada nada suara yang menunjukkan ia amat menyentuh hati anda. Gugu gaga. Gugu gaga.